Scroll lah kalau berani. Kalau solat hang masih kurang, video ni memang untuk hang. Tahun baru yang datang ni, kita sentiasa duk update azab, kita sentiasa duk update cita-cita. Sedangkan solat kita, nantilah time ke lapang. Kita muda sekarang, kita rasa kita kuat, kita masih sempat, kita lambat lagi nak mati. Kita yakin sangat. Sedangkan tu bukan yakin, itu kejahilan beserta kesombongan. Kita selalu cakap, tak apalah, Allah kan Maha Pengampun. Betul, memang Allah Maha Pengampun. Tapi kita kena ingat juga, Allah itu Maha Menghitung. Allah itu Maha Menghukum. Jangan kita menjadikan keakuan diri kita, tak apalah, nantilah. Jangan. Solat ni dia bukan aksesori kehidupan kita, tapi solat ni lah penentu kejayaan kita di akhirat sana nanti. Nak berubah ni bukan kena tunggu sempurna. Sebab berubah ni dia bermula dengan satu keputusan. Iaitu apa? Keputusan aku nak mula solat. Aku nak jaga solat. Walaupun diri kita ni terlalu banyak dosa, walaupun kita ni tak pernah solat, kurang-kurang kita dah ambil satu keputusan, aku nak mula. Andai kata kita dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla, bila ditanya tentang solat kita, bagaimana solat kamu di dunia? Apa yang kita nak jawab dekat Tuhan nanti? Kalau video ni bagi hang satu impact ataupun satu perubahan, simpan video ni baik-baik dan share lah pada kawan-kawan hang dan orang yang hang sayang. Moga Allah jentik hati kita untuk berubah sebelum dia hentikan nafas kita, insya-Allah.